Assalamualaikum. Jadi untuk siapa yang belum tahu, saya nak berkongsi bagi motosikal Suzuki Bridgestone 250 SI ni. Dia ada sensor tongkat atau side stand sensor. Ni dia punya sensor. Jadi kalau motor ni side stand tu tak diangkat, jadi bila kita masuk gear, automatik motornya akan mati lah. Cuma dia untuk sensor ni, dia ada isu sikit. Isu dia apa? Kalau kalau kawan boleh tengok, dia punya wayar sensor ni, nampak tak? Sini, ni naik dan ni dia punya connector. Jadi yang jadi isu ni adalah dia punya wayar ni. Sebabnya terjadilah pada satu motor ni, kira macam isu terpencil lah. Jadi apa yang berlaku pada motor tersebut, dia punya kabel ni tak tahu macam mana dia punya kabel ni boleh terselit ke dalam sprocket depan ni. Nampak tak? Jadi bila dia terselit, menyebabkan kabel sensor ni dia bocor ataupun dia terkoyak. Bila terkoyak, apa akan jadi? Motor ni bila berjalan, kadang-kadang dia akan boleh mati tiba-tiba, sebab sensor punya wire ni problem. Jadi apa yang saya nak showkan, kita ambil kabel tight tambahan, kita ikat bahagian bawah ni. Tambah satu lagi kabel tight di bahagian bawah ni untuk mengelakkan isu tiba-tiba kabel ni boleh terselit ke depan. Jadi kita ambil langkah mencegah lah. Apa yang kita kata, mencegah tu lebih baik. Jadi jom kita pasang, mudah ya. Jadi kabel tight tu kita tambah satu lagi dekat bahagian bawah. Jadi kita tarik dan kita ketatkan. Jadi ini adalah kita panggil sebagai langkah pencegahan lah. Katakan kalau kita rasa macam satu dia tak cukup, kita boleh tambah lagi satu lah. Jadi maknanya satu kat bahagian bawah ni, satu lagi kat bahagian atas, dan ni yang standard daripada kilang. Jadi ada tiga lah. Jadi kabel ni dia kebakalian untuk dia bergerak ke hadapan sprocket tu adalah kurang lah, sebab kita dah tambah lagi perlindungan tambahan. Selepas kita pasang kabel tight ni, jangan lupa kita potong lah lebihan tali kabel tight ni. Kalau tak, dia mengganggu lah. Jadi itu saja. Terima kasih.